Okey geng, sambung projek Wira Geran aku ni. Alright, kita sambung projek hitamkan cover pilar dekat Wira Geran ni. Kena tengok dekat sini, dia memang warna asal lagi lah. Dan aku dah cabut dah semua cover pilar ni. Condition semua masih cun lagi. Cuma ada kesan-kesan conteng dekat situ. Jadi jom hitamkan cover pilar ni. Okey, lepas settle basuh semua pilar tu kan, untuk hilangkan kotoran dan kesan minyak. Yang bahagian dalam cover pilar tengah ni kan, aku spray kasih warna hitam. Aku spray plastik primer dulu dan lepas tu spray hitam matte black. Dan semua cover pilar yang lain ni, aku ambil keputusan untuk balut dengan kain Alcantara ataupun baldu geng. Supaya dia matching dengan pintu kereta Wira Geran ni. Okey, ni aku ukur dulu. Pastikan betul-betul ukurannya supaya tidak membazir geng. Okey, aku tak pernah tahu balut cover pilar ni. So ini first time ni. Aku main palatau je ni. Aku buka sikit pelekat dia dan lepas tu tampal dekat hujung dulu. Lepas tu aku tarik sedikit demi sedikit dan tampal sedikit demi sedikit geng. Buat dengan penuh berhati-hati untuk mengelakkan udara terperangkap dekat dalam stiker tu. Yang dekat belakang ni bagi tarik elok-elok. Lepas tu potong tepi-tepi tu dia bagi kemas sikit. Dan hujung ni kasih lipat masuk dalam. Gitu Buat slow-slow tak apa asalkan kemas. Okey, settle dah geng. Balut satu cover pilar ni. Lepas tu buat benda yang sama dekat semua cover pilar yang ada geng. Aku ambil masa selama lebih kurang 2 jam untuk siapkan semua pilar ni geng. Dan inilah hasil dia geng. Macam geng. Kemas tak aku buat geng. Memang puas hati betul lah kalau buat sendiri kan. Okey, jom pasang dekat Wira Geran ni. Dia mudah je nak pasang geng. Cuma kena masukkan je dekat dalam tempat klip dia. Ketuk-ketuk-ketuk. Lepas tu pasang balik tali pinggang keledar ni. Yang ni tak lama ni. Nanti aku nak beli bar besi. Kasih buang benda alah tali pinggang dan keledar ni. Settle tu buat dekat lagi sebelah pula. Mudah saja geng nak pasang geng. Untuk cover pilar tengah pula, pasang yang bahagian dalam ni dulu. Lepas tu baru dah pasang yang bahagian yang cover pilar tu. Ketuk-ketuk je. Lepas tu pasang balik tali pinggang keledar ni. Yang ni pun nanti projek tukar tali pinggang keledar ni baru aku hitamkan semua benda tu. Dan lepas tu buat dekat lagi sebelah pula. Mudah saja geng. Ini opah aku pun boleh buat ni geng. Lepas tu bahagian yang paling mudah geng, cover pilar depan geng. Just masukkan je dekat tempat dia. Lepas tu ketuk-ketuk kalau perlu. Dan pasang balik getah pintu tu. Selto tu buat dekat lagi sebelah pula. Dan siap dah geng. Macam geng. Kemas ke tak kemas geng. Makin lama makin cun interior Wira Geran ni geng. Tapi ada banyak lagi part yang kena hitamkan. Aku buat slow-slow ya geng. Okey geng, jangan lupa follow aku untuk update seterusnya.